Hai semua, Ivan di sini dan hari ini hari yang penting jadi saya takkan ada di sini. Tapi saya dah siapkan sesuatu yang menarik untuk kawan-kawan saya. Saya pesankan package ni untuk mereka. Saya bagi 5 saat untuk tulis kat komen apa yang korang rasa ada kat dalam. Masa tamat, cepat berhenti. Tak sabar nak baca apa yang korang tulis. Saya dah lambat, kena pergi sekarang. Bye. Ivan, awak ke tu? Mana? Apa kau tak dari sini? Korang ada kesan penghantaran ke? Mudah pecah. Kawan-kawan, datang sini sekejap. Korang ada pesan penghantaran ni? Tak, tengok ada nota. Kawan-kawan, semasa ketiadaan saya dah pesankan robot sebenar. Dia seperti saya, berseronoklah. Mari kita buka. Bagaimana kita nak buka? Biar aku uruskan. Hati-hati, mudah pecah. Aku dah tak sabar nak tengok. Ya Tuhan, terujanya aku nak tengok. Ya Tuhan, sebiji macam Ivan. Hebat. Replika yang baik, ada manual. Apa yang boleh dia buat? Robot Ivan, sahabat baik dan pembantu. Replika tepat Ivan yang sebenar. Ada pautan ke laman web. Oh, cuba tengok. Kita boleh pesan macam-macam jenis Ivan. Dr. Ivan, Bomba Ivan dan juga Peninju Ivan. Aku tertanya-tanya macam mana nak hidupkan dia. Tengok, ada butang. Katanya ada alat kawalan jauh. Oh, tu dia. Oh, ya, sini berdiri. Oh, dia sebenarnya betul-betul berdiri. Oh, Tuhan. Bagi aku. Guten Tag, ich bin Robot. Oh, maknanya? Nak aku tukar bahasa ke? Привет, хлопцы. Я Robot Ivan. Rasanya yang tu pun salah juga. Kalau yang ini? Hai kawan-kawan, saya Robot Ivan. Oh, yang ni kan betul. Bagi saya itu. Wah, banyaknya butang. Saya tertanya-tanya butang ini akan buat apa ya? Bagaimana cara untuk mematikannya? Oh, kunci. Biar aku cuba ini. Oh, baunya macam lemon. Kita boleh gunakannya sebagai pewangi udara untuk bilik kita. Pasti akan berbau sangat wangi. Butang hijau ni untuk apa pula? Wah, hebatnya. Jadi, alat kawalan jauh ni dah kong. Dah tak payah guna. Katanya Ivan boleh dikawal dengan suara. Ivan, dengar kami tak? Ya, sudah tentu. Ivan boleh buat apa? Senarai fungsi robot Ivan memang sangat panjang. Saya boleh memasak, membersihkan, berenang, melompat, menari, berseronok dan juga berjenaka. Robot Ivan boleh ambil gambar? Sudah tentu boleh. Kumpul sini. Sebut teknologi. Sebut Shad Teknologi. Tengok, dia betul-betul ambil gambar. Baik. Korang like video ni jika mahukan robot begini. Buat masa ni, kita berseronok dulu dengan dia. Ya? Ya, aku ada banyak idea ni. Panasnya. Alangkah baiknya jika dapat jus oren yang baru diperah. Ya, itu pasti sedap. Maria, kita sudah ada robot Ivan sekarang. Kita boleh tanyakan dia, "Oh ya Ivan, robot Ivan, boleh tolong kami tak?" Suhu sekarang 41 darjah Celsius. Ya, terima kasih. Tapi, buatkan saya jus oren. Boleh, sekejap ya. Oh, tolong jus oren Ipal ya. Baik. Hebat betul robot ni, dia boleh buatkan kita jus. Apa yang dia buat tu? Wah, sangatlah hebat. Aku pun mahukan satu juga. Okey, memulakan proses membuat jus. Hebatnya. Boleh letak ais sikit kat atas? Boleh. Robot yang hebat. Boleh tak tolong pamkan tilam ni? Aku nak pergi berenang. Ya, boleh. Maria, kau nampak tak tu? Hebat gila. Terima kasih Robot Ivan. Robot Ivan, boleh tak bagi aku angin sejuk sikit? Panaslah. Penyejukan udara diaktifkan. Oh, sedapnya. Laparnya saya. Patutkah saya masak atau panggil saja Robot Ivan untuk siapkan semua? Robot Ivan. Stanley, awak panggil saya? Robot Ivan, tolong masakkan saya. Tentu saya boleh. Anda ingin apa? Salad dan sandwich. Mod memasak diaktifkan.
Wah, Ivan, cepatnya kau buat. Hebat betul. Sandwich sudah siap. Mau panaskan? Oh ya, teruskan. Selamat menjamu selera, Stanley. Terima kasih, Ivan. Baru 10 saat. Kawan-kawan, tulis di komen apa yang korang nak robot korang buat. Sedapnya. Robot Ivan, Ya? tolong aku kerja rumah. Punca kuasa 284 tolak punca kuasa 226. Apa jawapan? Maaf, saya tidak dapat membantu anda. Saya mengaktifkan kata laluan parental. Kata laluan. Alamak, aku nak cuba godam. Biar aku teka. 1111. Kata laluan salah. Okey, aku cuba 1, 2, 3, 4. Kata laluan salah. Oh, aku ada idea. Mungkin tahun lahir Ivan. Kata laluan 2011. Cubaan yang bagus tapi salah. Memasuki mod kunci. Tidak. Apa benda yang aku dah buat ni? Macam mana nak bat semula? Aku cuba tekan butang ni. Hai semua, saya ini Robot Ivan. Dah berjaya rasanya. Sekarang aku kena buat kerja sekolah sendiri. Idea bagus. Pendidikan itu baik. Robot Ivan. Kami ada masalah sikit. Oh, ada pun. Ada apa, Maya? Baju aku basah lencun dan aku nak keringkan. Robot Ivan boleh buat apa saja. Ini akan disiapkan segera. Oh, siap. Memang cantik tapi ia berkedut. Boleh tak tolong setrikakan untuk saya? Itu pun saya boleh buat. Terima kasih. Robot Ivan, kau memang wira. Boleh keringkan rambut aku? Ya, saya boleh buat. Wah, menjadi betul lah. Kau memang terbaik, Abang Robot Ivan. Bukan abangmu. Alah, Robo Ivan, datang sini. Mainkan video lain untukku. Saya boleh tawarkan teman lelaki kakak saya Pontianak atau 1000 prank ke atas kawan-kawan saya. Sila buat pilihan. Kita pilih 1000 prank. Oh, satu lagi bro. Boleh cas telefon aku tak? Ya, sudah tentu. Teknologi masa depan. Stanley, bagi aku main Robot Ivan. Tak, aku tengok YouTube. Robot Ivan, aku nak dengar muzik. Tolong pasang muzik boleh? Tak nak video. Muzik. Video. Tak, Robot Ivan, muzik. Tak nak video. Apa kau dah buat kat dia? Apa jadi? Kita dah rosakkan robot ni. Kau rosakkan dia. Bukanlah kau yang buat. Oh, yang buat. Kau yang buat. Mak kau yang buat. Kalau kau biarkan je video tu main, tak jadi macam ni. Dan kalau kau bagi aku pasang muzik lagi bagus. Sekarang nak buat apa? Aku rasa kita buang je dia. Korang apa ni? Tiada masa, tolonglah. Ya, betul. Ambil je badan dia dan tolong kita buang dia dari sini. Stanley rosakkan dia. Bukan akulah, Ravi yang buat. Tak, memang kau Stanley, kau yang buat. Kau yang buat. Kau yang buat. Bukan kau. Kesemua ini adalah kesalahan kau. Semua salah kau. Apa korang buat? Dia rosakkan sebab nak pasang lagu, tak bagi aku tengok video aku. Kalau dibenarkan aku dengar lagu, lagi bagus. Ada idea tak bagaimana nak baiki dia? Kita buang je dia. Kau tak perlu memotong cakapku. Carilah orang lain yang boleh setia bersamamu. Hai korang buat apa tu? Apa tu? Robot rosak. Dan, kami ingin mendapatkan bayaran balik. Apa? Sekurang-kurangnya, orang ada aku, Ivan yang sebenar. Bagus. Buatkan aku jus oren. Hah? Okeylah, ini Ivan. Terima kasih kerana menonton. Langgan saluran saya dan jangan lupa untuk suka video ini. Selamat tinggal semua. Hai semua, Ivan ada di sini hari ini. Saya ada perlawanan besar yang akan datang. Doakan saya berjaya dengan menekan butang like tu. Jom pergi. Hey Ivan, awak nak ke mana? Ada perlawanan bola besar hari ini. Ada kemas kini Fortnite baru. Jangan terlepas bro, maaf. Tetapi rancangan telah berubah. Saya harus pergi. Jadi apa perlu saya buat? Saya ada satu idea. Ikut saya. Baiklah, jadi awak dah bersedia untuk melihat ini. Nampak apa? Ini adalah tahap teknologi yang baru. Percayalah, awak akan nampak sesuatu yang pelik. Ia hanyalah sebuah kotak. Jom buka. Wah, itu adik kembar awak ke? Jumpa Robo Ivan. Awak boleh lepak dengan dia sampai saya balik. Hebat, saya ikut. Ya, tetapi sebenarnya
ada sedikit masalah. Dia agak rosak dan perlu dibaiki sedikit. Jangan risau, saya akan buat apa saja yang saya mampu. Baiklah, selamat mencuba, selamat berseronok, Ibu. Baiklah, ada salah Bang Degan. Mari kita lihat apa yang sedang kita hadapi. Wah, lihat ini. Sama saiz dengan Ivan yang sebenar. Jom pergi. Ya, dia memang sering lihat Uncle Sorry, Ivan yang sebenar. Baiklah, masa untuk membaiki awak, Robo Ivan. Masa untuk menghidupkan semula robot ini. Dan saya rasa saya melakukan semuanya dengan betul. Baiklah. Kapasitor adalah normal. Neutral. Ah, Tuhan, sial. Okey, saya harap saya tak salahkan perkara ni. Lihatlah Robo Ivan. Mari bangkitkan semangat anda bersama Robo Ivan. Ya, saya telah membetulkannya. Jangan lupa untuk melanggan. Oh, sama seperti Ivan yang sebenar. Hai, saya Mike, pencipta awak. Tunggu. Negatif. Awak bukan pencipta saya. Saya sebenarnya dihasilkan di China menggunakan teknik robot kilang. Wah, apalah, apa yang boleh buat? Contohnya, saya boleh mengecas telefon anda dengan tangan saya. Kedengaran agak mengagumkan. Wah, tak mungkin ini berkesan. Sudah tentu. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang boleh anda lakukan. Jadi, turun dari meja. Itu agak mudah. Apa lagi yang boleh anda lakukan? Apa lagi yang boleh anda lakukan? Tunggu awak bercakap dengan suara saya ke? Wah, baguslah. Tapi berhenti guna suara saya. Baiklah, faham. Sampah dikesan. Jangan risau, saya akan kemaskan. Baiklah, saya lapar. Jom kita pergi ke dapur. Baiklah, mari kita pergi. Saya akan pergi ke dapur. Apa yang awak buat? Perlu maskan, ini metafora. Saya di sini untuk arahan. Bagaimanakah saya boleh membantu anda? Baiklah, jadi jom kita makan milkshake dan popcorn. Awak faham? Biar saya mulakan. Mod memasak diaktifkan. Anda... Popcorn dah siap. Hebat. Berolah dengan milkshake. Sangat bagus dan tolong tambahkan dengan buah strawberry. Bahan-bahan yang diperlukan ais, strawberry dan susu. Betapa pintarnya robot itu. Dia tahu semua resipi. Saya juga memerlukan penggoncang. Baiklah, sedikit milkshake. Jom pergi. Milkshake anda sudah siap. Selamat menikmati. Terima kasih banyak-banyak. Awak telah melakukan semuanya dengan betul. Baiklah, bagaimana kalau kita bermain beberapa permainan? Sudah tentu. Jom pergi. Permainan apa yang boleh anda mainkan? Kegemaran saya ialah Fortnite. Saya telah ada banyak permainan dan hiburan di perpustakaan saya. Bagus. Apa permainan kegemaran anda? Komen di bawah ya. Entahlah, kita mungkin akan mainkannya juga. Jom main gunting batu kertas. Sudah tentu, gunting kertas batu. Tembak. Aku menang sebab aku lebih bijak daripada kau. Haha. Gunting tembak. Haha. Saya menang lagi. Aduh, saya menang 3 kali. Permainan ini agak membosankan. Jom main dart. Baiklah, mari kita lakukannya. Perhatikan saya. Baiklah, mari kita pergi lagi sekali. Oh, Ya. okey. Pergi lagi. Wah, sekarang perhatikan ini. Aduh, Ham, tak mungkin aku kalah. Bermain dengan awak membosankan, awak selalu menang. Apa lagi yang anda boleh lakukan? Saya ada banyak pilihan. Pengasuh, jurulatih, guru, seorang penata gaya. Seorang penata gaya kan? Apa sahaja yang anda mahukan. Boleh awak gayakan rambut saya ikut suka awak? Sudah tentu, mari kita mulakan. Mod tukang gunting rambut diaktifkan. Bagaimana anda suka keadaannya? Tolong pendekkan sedikit. Faham. Bagaimana anda menyukainya? Awak bergurau dengan saya. Buat sesuatu yang lain. Faham. Jangan. Potongan rambut fashion terkini. Tahu tak, boleh tolong kembali normal tak? Manusia-manusia ini, mereka tidak tahu fashion yang baik. Baiklah, jadi apa yang perlu kita lakukan seterusnya? Hey, tengah buat apa tu? Oh, hey Ivan, awak cuba penampilan baharu. Cermin mata tu nampak pelik. Maria, jangan sentuh. Dengar. Ini adalah robot Ivan. Hey, Aduh, mana kau dapat dia? Saya... Jumpa dia dalam kotak itu. saya dari China dan Ivan menghantar saya kepada awak. Ini robot Ivan? Awak tak patut guna dia. Kali terakhir dia hampir membunuh kita semua. Matikan dia. Mana butang mati? Kawan-kawan, siapa yang awak maksudkan? Saya tidak bermusuhan. Saya kawan awak. Tidak. Dia kata macam tu dulu. Apa maksud awak bodoh?
Sudahlah, dia nampak tak bermusuhan. Biar aku main sama dia. Baiklah, kau buatlah apa sahaja yang kau mahu dengan dia. 5 minit dan awak akan mematikan minatnya. Jom main, Ivan. Baiklah. Awak yang tahu apa? Mungkin aku patut matikan dia. Apa? Hahaha, lol. Oh, jadi awak dah hapuskan robot Ivan? Afirmatif. Mike, awak okey tak semuanya? Positif. Baiklah. Dia satu ancaman. Dia satu ancaman. Penghantaran untuk Maria. Maria. Mari kita lihat datang 32/10 dan darab dengan 75. Apa yang sedang berlaku? Awak berkelakuan pelik. Nak main baseball? Mungkin awak nak bantu saya dengan matematik pula. Ya, sudah tentu. Apakah 153 kuasa 2? Jumlahnya adalah 23,000. 409. Robot Mike tak tahu matematik. Oh, mari ambilkan saya apa? Bateri awak lemah. Awak dah siapkan tin tu? Sampai jumpa lagi, sayang. Sekarang aku cuma perlu cari Mike yang sebenar. Seseorang tolonglah aku. Seseorang di luar sana, tolonglah aku. Mike, aku akan menyelamatkanmu. Jangan risau, hampir. Maria, saya ada berita penting. Robot Ivan itu sangat berbahaya. Tenanglah, Mike. Aku sudah memusnahkannya. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap ia tidak akan mengganggu kita lagi. Sama-sama. Hai semua, saya kembali. Robot Ivan kembali. Apa? Apa yang berlaku?